Orang tak beli perfume sebab nak wangi. Orang beli sebab nak rasa sesuatu. Rasa yakin, rasa disayangi, rasa dihargai. Dengar ni sampai habis. Pernah tak bila terbau sesuatu, terus teringat seseorang? Bau yang buat dada rasa sebab atau senyum sendiri tanpa sebab, itulah kuasa perfume. Dia tak jual bau semata-mata, dia jual perasaan. Ada seorang pelanggan saya ni, lelaki lah dalam umur 40-an. Lebih kurang bayar-bayar saya. Dia beli satu bau tu tau. Aventus Inspired. Masa tu, saya tanya dia, kenapa abang suka bau ni? Dia diam sekejap. Lepas tu dia senyum. Dia kata, ni bau yang saya pakai masa saya kahwin dulu. Setiap kali saya pakai, saya rasa macam balik ke hari tu semula. Kenangan masa kahwin tu. Masa dia cakap tu, saya terus terdiam. Sebab saya baru sedar, perfume ni bukan sekadar bau, tapi kenangan. Ada orang beli sebab nak naikkan keyakinan masa kerja. Ada orang beli sebab nak impress orang yang dia suka. Ada yang beli sebab nak sembunyikan rasa sedih. Tapi bila bau wangi, semangat dia naik. Pernah sekali pelanggan wanita saya datang beli perfume dan cakap, saya tak ada siapa-siapa bagi hadiah sekarang. Jadi saya hadiahkan diri sendiri je perfume ini. Dia senyum. Dalam hati saya tahu, dia bukan beli perfume, dia beli ketenangan. Kalau kita faham benda ni, kita takkan sekadar jual perfume, kita jual pengalaman. Sebab tu bila kita cakap dengan pelanggan, jangan sekadar sebut bau ni tahan lama. Cakap dengan emosi. Contoh, bau ni bagi rasa tenang je lepas hari yang penat. Bau ni jenis orang tak boleh lupa bila lalu dekat. Itu beza orang yang sekadar jual perfume dengan orang yang tahu menjual perasaan. Perfume bukan sekadar cecai wangi di dalam botol. Ia cerita, ia kenangan, ia rasa. Kalau kita boleh jual dengan emosi, pelanggan takkan cari perfume lain. Dia akan cari kita. Dan kalau anda nak belajar lebih banyak cara jual dari hati ke hati, semuanya saya dah tulis dalam e-book 100 idea power menjual perfume. Sekarang ni e-book ni masih lagi harga promosi hanya RM29 sahaja. Okey? Dan kalau nak bentuk buku macam ni, harganya adalah RM49. So terpulang, jika anda berminat nak baca e-book pun boleh, nak beli buku pun boleh. Okey? Hubungi saya jika berminat.